Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi mengklik video saya. Pada video ini, saya akan membincangkan tentang isu peranan Al-Quran dan As-Sunnah daripada aspek ekonomi. Akan membincangkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian kita. Ini juga akan mengaitkan dengan pembentukan insan berkarakter madani. Rasulullah dengan cara mengamalkan sunnah-sunnahnya. Apabila kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, secara tidak langsung kita akan mendekatkan diri dengan Allah SWT. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Abu Talib dan dibesarkan oleh beliau dan diberi pendedahan tentang ilmu perniagaan sejak kecil lagi. Beliau diberi gelaran Al-Amin, bermaksud dipercayai. Kenapa beliau menerima gelaran tersebut? Kerana orang-orang Quraisy pernah meminta Nabi Muhammad SAW untuk menjaga barang-barang berharga. Ini menunjukkan bahawa beliau sangat dipercayai oleh orang-orang. Ini menunjukkan yang beliau sangat jujur dan amanah dengan tanggungjawab yang diberikan. Seperti dalam surah Al-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Apabila kita mengamalkan prinsip jujur dalam kehidupan kita dan mengamalkan prinsip jujur dalam perniagaan kita, kita akan menjadi lebih dipercayai oleh kita akan membina kepercayaan orang lain, dan pelanggan daripada kedai kita tu akan menjadi lebih setia kepada kita, dan ini akan membawa kepada perniagaan kita akan menjadi lebih berkembang dan perniagaan kita lebih terjamin. Selain itu, Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari rezeki seperti berniaga dan bekerja. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila solat telah dilaksanakan, maka bertabaranglah kamu di bumi, carilah kurnia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu berkata, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini bermaksud tangan di atas orang yang memberi sedekah atau orang yang suka memberi. Tangan di bawah pula orang yang menerima dan meminta. Sekiranya kita bekerja dan berniaga, ini akan meningkatkan ekonomi negara kita. Dan apabila kita sudah bekerja keras, kita haruslah beri sedekah kepada orang yang memerlukan. Bersedekah merupakan amalan yang lebih baik berbanding orang yang menerima. Bukan itu sahaja, amalan Rasulullah SAW ketika berbelanja pada zaman beliau tidak berbelanja secara berlebih-lebihan dan tidak mengikut hawa nafsu. Beliau berbelanja mengikut keperluan beliau sahaja. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan juga mereka yang apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut, dan sebaliknya, perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara, boros dan bakhil itu. Amalan Rasulullah SAW ini tidak boros dan juga tidak bakhil. Apabila dia
hendak memberi sesuatu barangan, beliau memberi dengan penuh seikhlas hati. Orang yang membazir itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu tempatnya adalah di neraka. Itu sekiranya kita tidak mahu membazir, kita perlulah membeli barangan itu secara berpada-pada dan mengikut keperluan sahaja. Kerana kesederhanaan itu membawa kepada keberkatan. Sunnah Rasulullah SAW di dalam perniagaan, jujur, amanah dan adil. Walaupun sebelum beliau digelarkan Rasul, beliau sangat terkenal dengan sifatnya yang jujur sehingga digelarkan Al-Amin. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka besarlah bagi orang-orang yang curang, iaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ini menunjukkan bahawa menipu dalam timbangan dan ukur berat amatlah dilarang sama sekali. Jadi, kalau ikut sunnah Rasulullah SAW, dilarang untuk kita meningkatkan harga peniaga, mestilah kena adil dan jangan pernah menyorok barang rosak, dan sentiasa mengukur barangan dengan tepat, dan jangan menaikkan harga barang dengan helah. Keuntungan sebenar bukan dari segi duit yang banyak, tetapi dari segi keberkatan dalam perniagaan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang larangan penipuan di dalam Islam. Di dalam Islam, berniaga bukan sekadar untuk mencari untung, tetapi ada batas halal dan haram yang perlu kita jaga. Antara perkara tersebut ialah penipuan dalam perniagaan. Ada satu peristiwa bahawa Rasulullah SAW pergi ke pasar dan dia ternampak seorang penjual gandum. Dia tengok atas tu, gandum itu bersih dan sangat elok. Apabila dia mengorek tangannya dekat bawah, dia mendapati gandum tersebut telah rosak dan busuk. Ini menunjukkan peniaga tersebut telah menipu dalam perniagaannya kerana dia menyorokkan kecelakaan terhadap barang dia. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasya falaysa minni." Sesiapa yang menipu, maka dia bukan dari kalanganku. Hadis ini sangat jelas Rasulullah SAW tidak menerima perniagaan dengan cara menipu. Kalau kita fikir menipu mungkin boleh mengawat untung yang besar, tetapi itu hanya sekejap sahaja kerana ia mempunyai impak yang sangat besar terhadap perniagaan kita dan diri kita sendiri. Antaranya ialah orang hilang kepercayaan terhadap kita, perniagaan kita mungkin akan menjadi rugi, dan juga paling penting sekali, Allah mungkin tidak memberkati seseorang itu. Dan itu saya akan menerangkan tentang larangan riba dalam perniagaan. Kalau kita tengok dalam Islam, Allah memang melarang tegas isu riba ini. Seperti dalam firman surah Al-Baqarah, surah Al-Imran ayat 130. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu berjaya. Jadi jelas di sini Allah telah melarang riba, di mana hutang yang kecil menjadi besar disebabkan bunga. Ini akan menindaskan orang yang susah. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis riwayat Muslim, La'ana Rasulullah SAW akili riba wa mukilihi wa katibihi wa syahidihi wa qalahum sawa. Maksudnya, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, memberi riba, penulisnya dan saksinya. Maknanya dekat sini, semua orang yang terlibat dalam riba, dosanya sama sahaja. Kalau kita tengok
pada sunnah Rasulullah, kalau kita tengok pada sunnah Rasulullah SAW ketika beliau masih muda dan beliau menjalankan perniagaan bersama isteri tercintanya iaitu Khadijah. Dalam perniagaan itu, baginda sangat jujur, amanah dan beliau tidak pernah mengambil untung dengan cara menindas pelanggannya. Keuntungan Rasulullah SAW itu datang dari keberkatan dan datang dari keikhlasan dirinya. Contohnya, bila berniaga di Syam, Rasulullah SAW ini berjual beli dengan cara yang betul dan menimbang dengan tepat dan tidak melebihkan harga dengan cara tipu. Sebab itu, Khadijah sangat kagum dengan perbuatan beliau dan menjadikan suaminya sebagai pengurus besar perniagaan itu. Sebab itu, Khadijah sangat kagum dan melantik beliau untuk menjadi pengurus syarikat besar itu. Ini berbeza dengan sistem perniagaan secara riba dengan sistem yang Rasulullah SAW melakukan. Sistem riba ini adalah tiada keberkatan dan haram, manakala sistem Rasulullah SAW mempunyai penuh keberkatan dan keikhlasan. Jadi, bila kita ikut sunnah Rasulullah SAW dalam perniagaan dan bukan cara menindas, bukan cara memakan riba atau memberi riba, perniagaan kita tu akan menjadi lebih diberkati dan lebih mendapat banyak keuntungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam Islam, mencari rezeki bukan dengan cara menindas tetapi dengan cara yang halal. Akhir sekali, apabila kita bercakap tentang ekonomi Islam, salah satu perkara yang sangat ditekankan dalam Al-Quran dan As-Sunnah ialah sedekah dan zakat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Ayat ini menunjukkan bahawa zakat bukan pilihan tetapi kewajipan. Malah ia diletakkan seiring dengan kewajipan solat. Ini membuktikan bahawa zakat bukan sekadar ibadah tetapi juga satu sistem ekonomi untuk membangunkan masyarakat. Rasulullah SAW perlu banyak kali menyebut tentang kelebihan bersedekah. Dalam satu hadis riwayat Muslim, baginda bersabda, harta tidak akan berkurang kerana sedekah, bahkan Allah akan menambahkan keberkatannya. Maknanya, apabila kita keluarkan sebahagian daripada harta untuk sedekah, jangan risau kita akan miskin sebab hakikatnya Allah janji akan menggandakan rezeki kita dengan cara yang kita sendiri tak sangka. Kalau kita tengok zaman Rasulullah SAW di Madinah, zakat bukan sahaja untuk membersihkan jiwa tetapi jadi sistem agihan kekayaan. Rasulullah SAW menguruskan zakat supaya harta orang kaya dapat diagihkan kepada fakir miskin, kepada mereka yang susah, kepada mereka golongan asnaf. Hasilnya jurang antara orang miskin dan orang kaya cepat diperkecilkan. Sedekah pula walaupun nilainya kecil tetapi besar di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, takutlah kamu kepada api neraka walaupun dengan bersedekah. Walaupun dengan bersedekah separuh biji kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita berkongsi walaupun sedikit sebab setiap yang kita sedekah walaupun kecil tetap ada nilainya di sisi Allah. Kalau kita kaitkan dengan konsep insan madani, zakat dan sedekah adalah alat untuk membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan zakat, kita mengelakkan terkumpulnya satu golongan sahaja. Dengan sedekah, kita memupuk rasa kasih sayang, empati dan tanggungjawab sosial. Bayangkan kalau semua orang amalkan yang kaya tidak kedekut, yang miskin akan terbela, masyarakat menjadi akan lebih harmoni. Ekonomi pula berjalan penuh berkat, bukan sekadar mencari untung semata-mata, tetapi juga memberi manfaat kepada orang lain. Jadi, melalui sedekah dan zakat, Islam mengajar kita bahawa rezeki bukan untuk diri kita seorang. Ia merupakan amanah. Apabila kita keluarkan sebahagiannya, kita bukan
bukan sahaja menolong orang, tetapi sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri kerana harta yang kita beri itulah yang akan kekal bersama kita di akhirat kelak. Hadirin sekalian, salah satu penyakit besar dalam masyarakat moden yang bukan sahaja merosakkan akhlak, malah menghancurkan ekonomi dan menindas rakyat jelata. Penyakit ini ialah penyakit rasuah. Rasuah dalam Al-Quran, Allah SWT telah memberi amaran yang tegas dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini jelas menggambarkan sifat rasuah memakan harta dengan cara batil, membeli keputusan dengan wang, menindas hak orang lain. Ia bukan sekadar jenayah tetapi dosa besar yang membawa kepada kemurkaan Allah. Rasuah dalam sunnah Nabi Rasulullah SAW sendiri menegaskan larangan keras terhadap rasuah. Baginda bersabda, pada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la'natullahi 'ala rashi wa murtashi. Laknat Allah kepada pemberi rasuah dan penerima rasuah. Pemberi rasuah dan penerima rasuah kedua-duanya akan masuk ke dalam neraka. Hadis ini menunjukkan bahawa Islam tidak bertolak ansur dalam hal ini. Bukan sahaja penerima yang bersalah, tetapi juga pemberi rasuah dipandang sama dosanya. Kesan rasuah terhadap ekonomi ialah dapat menghancurkan keadilan ekonomi. Peluang perniagaan dan projek diserahkan kepada mereka yang memberi rasuah, bukan kepada yang layak. Akhirnya, orang yang benar-benar amanah dan berkebolehan diketepikan. Sedih kan? Kita perlu jadikan Rasulullah SAW sebagai teladan insan madani. Hadirin sekalian, mari kita lihat kepimpinan Rasulullah SAW. Baginda memimpin Madinah dengan penuh integriti dan amanah. Baginda menolak sebarang bentuk sogokan, malah menegakkan keadilan dalam semua urusan, baik ekonomi, sosial maupun pentadbiran. Ketika membahagikan harta rampasan perang, Rasulullah SAW tidak mengambil lebih untuk dirinya. Beliau sentiasa mengutamakan hak orang lain. Inilah contoh kepimpinan insan madani, pemimpin yang amanah, masyarakat yang adil, ekonomi yang telus dan berkat. Kesimpulannya, sidang hadirin sekalian, rasuah adalah musuh utama kepada pembangunan insan madani. Ia merosakkan akhlak, menghancurkan ekonomi dan menindas rakyat. Al-Quran dan As-Sunnah telah memberi panduan jelas, jauhi rasuah, tegakkan keadilan dan amalkan dengan amanah. Kalau kita mahu ekonomi yang kukuh, masyarakat yang makmur, negara yang diberkati Allah, maka kita mesti menolak rasuah dalam apa jua bentuk. Marilah kita mendidik diri, keluarga dan masyarakat supaya hidup dengan prinsip dan integriti yang beramanah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya insan madani ialah insan yang menjunjung Al-Quran, mengikuti As-Sunnah dan menjauhi segala bentuk keburukan termasuk rasuah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membuat satu sesi soal jawab berkenaan dengan tajuk kita. Ini saya bersama seorang anak murid yang bernama Izma. Okey. Izma dari sekolah mana? SMK Desa Talin. Okey. Izma, saya nak tanya soalan tentang riba. Tahu tak riba? Tahu. Okey, apa yang Izma faham pasal riba? Contoh kalau kita buat ansuran ataupun berhutang dengan Along, awal tu just 100-200 macam tu, tapi makin lama sebab hutang nak bayar ansur, dia akan jadi makin banyak, dari 100 to 300. Betul, dia macam bunga kan? Okey. Terima kasih. Baiklah, di sini saya bersama dengan Syazwin. Okey, Syazwin, saya nak tanya soalan tentang apa kelebihan sunnah Rasulullah SAW? Bagi saya, kalau kita mengamalkan sunnah Rasulullah, semestinya kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Selain itu juga, kalau kita mengamalkan sunnah Rasulullah ni, kita dapat memperkukuhkan iman kita dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul, saya setuju. Okey, terima kasih Syazwin. Baiklah, di sini kita bersama Maisarah. Okey, Maisarah, saya ingin bertanyakan soalan.
Boleh ke seseorang itu menerima rasuah pada pandangan Maisarah? Sebenarnya pada pandangan saya, benda ni tak boleh. Tapi masih ramai je yang melakukan perbuatan ni. Betul, saya setuju. Lepas tu apa kesan dia kalau seseorang tu mengambil rasuah? Kesan mengambil rasuah ni sebenarnya dah sudah pastilah dia akan berdosa di sisi Allah, dosa besar. Kemudian duit yang didapat tu ialah sumber yang haram. Dan pula dia bagi pula ke keluarga dia untuk makan. Jadi keluarga dia juga terkesan dengan sumber haram tersebut. Betul, saya setuju. Dengan berakhirnya pengisian saya itu tadi, maka berakhirlah ceramah saya pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kekurangan saya sendiri. Saya ingin memohon ampun 10 jari sekiranya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.